dan tahniah juga kepada Puspanita KPWKM yang telah berjaya menganjurkan mesyuarat agung pada tahun ini, dan saya juga mengharapkan agar mesyuarat yang diadakan ini berjaya mencapai objektif seperti mana yang telah dihasratkan, terutama sekali oleh puan-puan sekalian, bagaimana melihat Puspanita ini dilaksanakan di peringkat kementerian. Saya percaya bahawa aktiviti berpersatuan ini banyak memberi impak positif dan sekaligus dapat memenuhi objektif utama apabila Puspanita diwujudkan, iaitu untuk merapatkan hubungan muhibah di kalangan kita sebagai penjam awam di KPWKM, dan juga untuk memberi peluang kepada kita berkenalan dan menyatu padukan antara pegawai di KPWKM dan isteri-isteri anggota Perkhidmatan Awam. Selain itu, kita juga ada peluang untuk menimba pengetahuan baru yang disalurkan melalui persatuan. Jadi saya harap ahli-ahli Puspanita ini semua ada menanam cita-cita tahun 2026, ada azam untuk meningkatkan tahap kompetensi diri masing-masing. Jadi dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Mesyuarat Agung Puspanita Cawangan KPWKM kali ke-23.